Assalamualaikum. Hari ni 14 bulan 3. 14 bulan 3 kami main ke Market City nak main beli souvenir. Kebetulan hari ni free, tapi apa dekat hall ada program tengah buat persiapan. Kami memang free hari ni. So main beli souvenir siap-siap dekat Market City. So dah ada target apa yang nak beli. So jom kita tengok lagi keperluan ataupun barang yang boleh kita bawa balik. Berapa bilangan dalam ni? Okey. Ada berapa dalam ni? So 12. ini kita tengok souvenir yang paling banyak kat sini. Satu $5 satu pack. Kami nampak berapa sangat asal dia. Topi kat sini dua jadi satu $5 je. $5. Bawa satu RM15 boleh lah. Satu RM15. Murah sangat. Okey, dah pun selesai beli souvenir untuk bawa balik. So banyak kat pilihan kat sini sebenarnya. Cuma kena pandai cari. Harga dia ada kedai setengah tu, harga cap tu sampai $25. So dalam RM75. Kalau depan ni contoh. Macam topi ni harga dia $25. So $25 tak berbaloi lah. RM75 topi kopi ya kan. Kalau tempat kita. So topi yang kopi macam tu harga $25. Sebab tadi masuk kat dalam ada lagi topi murah. Harga baru $5 satu. RM15. Elok pun elok. So kena pandai masuk dalam tengok lah. Macam contoh kat sini berbaloi. Okay, macam sini topi dia dua baru $10. So $1.5. Topi dia lawa. Kalau tadi tak lawa. Kena pandai pusing je lah tengok. Macam sini banyak lagi. Kalau duduk depan saja memang kita tak tahu. Kalau masuk dalam tengok lagi. Ada kot banyak lagi yang murah. Sekarang ada dekat Market City dalam mall. So ni suasana dalam Market City. Dalam Market City ni banyak benda-benda diskaun. Kena masuk ronda tengok, cari pelan-pelan. Banyak lah kedai-kedai yang kat sini. Macam ni Converse ni 80% diskaun. Macam Adidas ni pula 30% off. Kita kena masuk dalam tengok. Kadang barang-barang yang elok lah. Budak-budak tu main ni apa, student memang dapat diskaun. Kasut Adidas dapat harga total kalau plus dengan duit kita dalam RM50 lah. Ni sekali saya nak masuk dekat sini TK Maxx. Kat TK Maxx ni ada banyak barang lagi nak masuk tengok. So sekarang ni kita masuk dekat TK Maxx lah, beli barang kat sini. Sebab dekat sini juga yang murah, yang ada barang branded. Kita tengok barang apa ada kat dalam ni yang saya nak beli bawa balik. Last aku masuk kat TK Maxx ni. Okay, selesai sudah beli kat TK Maxx tadi. Masuk beli. Oi, dah dekat 3 jam tu dalam tu. Last kali ambil satu beg. Akhirnya beli juga. Tewas. Sebab barang dalam tu murah-murah. Dan barang-barang dia diskaun hampir 60% diskaun. So memang teracun juga lah, beli lah. Bawa balik kat rumah untuk family. So sekarang pukul 5.30. Beli pelan-pelan balik ke hall. Jadi untuk hari ni selesai program. So tengok dalam ni pula macam mana. Assalamualaikum. 15 hari bulan 3. Keluar pergi ronda dekat Runway. Tapi masuk dekat dalam Coles atau mall tak ada masuk. Hari ni nak pergi tengok dalam mall tu ada kedai apa yang ada.
ada kedai kasut ke, kedai baju ke, kalau harga okey, kita try tengok macam mana sana. So ni macam biasa kita naik train ataupun naik light rail ke Rundwick. Sekarang pemandangan dan juga keadaan pada waktu 2:30 petang di area Rundwick, lapang je dengan hari ni. Kat situ gelanggang lomba kuda, selalunya 2 minggu sekali akan ada game. So 2 minggu sekali akan penuh orang. Diorang akan buat race tu daripada pukul 9 pagi biasanya sampailah pada pukul 5-6 petang lomba kuda. So train lagi 11 minit nak pergi ke Rundwick. So nak pergi ke Rundwick ni sebenarnya macam tempat paling senang lah nak access, nak pergi ke mall. Jadi Coles ni macam saya sebut lah, dia sebuah macam Tesco. Dia kalau ikutkan tadi, kalau tengok dalam web buka awal dalam pukul 8 dah buka dah. Tapi dia kedai-kedai sekeliling tu 9.30 baru buka. So tadi nak main awal tadi, tapi sebabkan ada kerja nak settlekan dulu, so keluar selepas zuhur sana. Ia akan balik sebelum masak sebab ada program khatam Quran. Habis khatam Quran petang lagi, tarawih macam biasa sampai selesai 9.30 pukul 10 settle. Malam lagi kalau rajin keluar cari kebab, malas duduk kat hall je lah. So keluar awal ni macam bagi relax sikit, sambil-sambil keluar tengok pemandangan, tak rasa kebab dengan bilik je kan. Okay, sekejap kita tengok video ke sana. Okay, dah pun turun train, jalan nak pergi Coles. Bangunan nanti tak selesai gereja. Church. Ha. Besar lah kita lalu. Oh. Inilah ni El Jannah Ustaz, kedai kebab ni. Yang saya cakap El Jannah yang saya nak main ni, legendary apa ni, kedai ayam bekak. Ha. Ini kedai kebab yang sedap lah, El Jannah. Ada ayam golek, burger. So nanti nak main ni lah, nak main beli kat sini nanti. Tutup pukul 11 malam. 11 malam baru tutup. Okey, kita main ke Coles. Kat sini kedai kasut tak buka. Ada kedai buka ke tak buka? Tutup. Oh, yang ni buka. Kita tengok dekat atas tak? So dia macam supermarket yang lama sikit lah. Sekarang kita main di Metro Royal Rundwick Shopping Centre. Sini meriah sikit lah, tapi taklah semeriah macam mall-mall yang besar sangat. Sebab dia mall dia yang just ada barang-barang asas. Kalau yang dekat QVB semua tu lagi besar kan. Jadi okey lah kat sini. Saja orang dah tengok kedai-kedai kat sini. Ada kedai baju pun. Jom kita try pusing kedai lain yang ada kat sini. Ada kedai Best and Less. Sini jual skinless, boneless barang mudi. Oh ni ikan sekap yang dah buang kulit siap. Pilih ikan sekap. Ni apa ni? Ikan salmon Atlantic. Semua dah fillet siap, jadi tak gaduh nak balik siang kan. Tuna stick. Best kan? Masuk. Oh. Scallop. Apa ni? Calamari sotong ah. Sotong. Octopus, udang. Tiger prawns.
siap-siap ni tinggal ni. Oh. Kalau kita tempat kita kepala ikan pun mahal. Ni kepala ikan tuna sini $5. $5 kali 3 baru RM15. Kepala ikan tuna sekali dengan isi ni itu. Ni bahagian roti sourdough $7 besar. Roti kan. White. Kalau dekat kos dia ada 6 lebih kurang. Lebih banget. Susu sini memang murah. Ni bahagian ready to eat. Dah siap perak. Balik masak je. Semuanya macam nak beli kat sini kena tengok halal ataupun tak lah. Tapi sebenarnya banyak beli dekat Coles lah. Sebab Coles ni memang banyak yang halal. Kalau scan pun banyak yang halal. Sini kalau dekat bahagian cheese ni memang banyak gila cheese dia. Tak nak pilih. Kita kena tengok mana halal dengan tak lah. Mozzarella, macam-macam cheese. Tapi paling senang kalau cheese jenama Coles tu memang senang lah, halal lah. Ni bahagian cheese, ni bahagian buah zaitun, olive oil. Ni bahagian roti dekat Coles. Roti dia $3. Dia burger $3. Beli ni buat burger senang lah. Contoh kat roti dia ni. Okay, selesai membeli dekat Coles. So kita beli ayak ni, coklat. Ayak ni kau tahu yang sedap lah kat sini. Beli 2 liter siap. Lepas tarawih boleh minum. Nak buat balik pergi Malaysia susah. Berat. Selesai. So nak balik ke hall. Kita ada program khatam Quran. Start pukul 5. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين والعاقبة للمتقين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kami di Malaysian Hall sini dah selesai khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Kami dari Dewan Malaysia Sini Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Okey. Kita mai makan aiskrim gelato malam ni. Anita Gelato. So ni kedai dia. Anita Gelato. Dah macam konsep Rambayung lah kedai dia. Kelas. Oh, lawa dah. Aiskrim. Which one is less sugar? So ni kita ambil gelato kopi dengan pistachio dua ni. Nak mama dengan gelato. Masuk. Sekarang belum masuk lagi kan? Tempat repair kereta api. Repair kepala.
Ni kawasan tepi kedai aiskrim gelato tu. Ni kilang ataupun workshop kepala kereta api. Lawa. Ini workshop kepala kereta api dalam ni. Sini kedai aiskrim. Nampak tu dia punya apa? Mesin pun ada lagi. Thailand, Vietnam, rumput ni je. Lawa lampu dia. Rumput jauh lah. Ini pemandangan sekitar dia. Okay, sudah selesai moreh makan dekat Anita Gelato. Cantik pemandangan dia. Lawa dengan lampu ni. So siang-siang pun ramai. Okay, kanan ni office. So selesai je lah. Petang tadi khatam Quran. Tadi tarawih. Selesai tarawih. So ni keluar makan moreh Gelato. So balik hall. InsyaAllah tengok nanti video vlog next. Okay, nantikan next video. Assalamualaikum.